Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Kebetulan besok kita ada urusan dekat Besut. Jadi hari ni kita gerak awal sehari. Gerak awal sehari main tidur kat ni. Kali Pok K. Okey, ni kali kedua. Kali kedua kita datang sini. Okey, nampak. Kali ni satu campsite kita ya. Kami ada kat sini. Tak ada orang. Oh, perhati. Hari tu mai penuh. Kali ni boleh tengok tapak. Boleh tengok tapak. Dia nampak. Okey. Memang perhati. Gerak dah tengah hari tadi. Ni baru sampai. Memandangkan RTT tak ada. Kita duduk rumah buluh. Saat kita pergi rumah buluh. Okey, ni kita jalan. Jalan-jalan campsite. Ni tapak yang lepas. Ni tapak yang lepas. Yang lepas kami tidur sini. Masa tu ada RTT, okey lah. Kali ni tak ada RTT. Terus tidur rumah buluh. Nampak luas tak luas? Boleh masuk. Kalau ada RTT boleh buka dulu. Sampai hujan. Hujan rahmat. Daripada Perak tak hujan. Masuk Jajahan Jeli. Terus hujan. Nampak air sungai pun laju. Ingat nak bagi bongsu kita mandi. Lama dah dia tak mandi sungai. Sebulan dah. Sebulan lebih dah rasa. Oh, laju bawa. Besok memang tak sempat. Besok pukul 9, 9.30 kita dah nak gerak ke Besut. Jadi hari ni ada. Jom kita tengok malam ni kita tidur dekat mana. Tidur dekat rumah buluh. Okey, nampak. RTT tak ada. RTT tak ada, dah jual. Tapi kita dah tempah dah. Kita dah maklum dekat Shumbat, so simpan. Pertengahan bulan Januari kita akan pasang. Okey. Kali ni camping duduk rumah buluh, nampak. Lain dah orang lain seat. Selalu duduk tidur atas RTT, kali ni kita tidur rumah buluh. Ni risau kipas apa dah. Oh. Nampak tu cukup. Rumah buluh ada 4. Kami ambil yang nombor 2 di tengah-tengah. Belakang rumah owner campsite. Isteri Pok K maklum, kata Pok K tak ada pergi cari ikan. Ni rumah buluh yang keempat. Kalau ambil yang ni dekat dengan tandas. Ni tandas. Rumah batu ada 2. Rumah batu RM80 kalau tak salah. Rumah buluh 40. Rumah batu ni 80 kalau tak salah. Oh, okey. Satu campsite. Seorang lah duduk. Helak merah kali kedua. Okey, siap. Jadi lah. Satu malam di Kali Pok K. Okey. Ini kita set up ringkas-ringkas ya. Ringkas-ringkas ya duduk ni. Ni meja. Di luar tempat masak. Sempat masak tak pasti. Tapi kita keluar habis semua dah. Okey. Buka air depan, terus lindung dengan helak merah. Hujung tu sungai. Agak dah nak bonyok, boleh pusing dah. Sebelah. Kalau campsite cari ikan.
Pok Ki cari ikan baru balik. Ikan sungai. Oh. Memang fresh. Ah? Oh, yang ni lagi besar. Yang ni lagi ganas-ganas. Oh. Oh. Ini bau padu. Mana cuar? Kalau cuar tengok mesti nak makan marik. Oh, rezeki malam ni. Rezeki malam ni owner campsite main hantar ikan 2 ekor. Sekejap lagi kita goreng. Kita goreng. Jom kita pergi cari kunyit dulu. Kalau tak bawa kunyit, kita pergi cari garam kunyit dulu. Jom kita basuh. Kita basuh ikan ni dulu. Biji cukup? Cukup lah. 2 ekor dia kan? Abang makan mah kan? Sekejap lagi. Tak lah. Lagi mata pisau tak tumpui. Sekejap lagi lah. Jangan potong bawang. Bersiang bawang. Siap baik kedai runcit dekat. Kedai runcit dekat tu ya. Kita jalan kaki pergi beli bawang. Beli kunyit. Cabai. Goreng untuk malam ni. Nah, kan. Ya, bagi mandi dia sejuk tu ya. Dia makan tak habis ni bang. Oh, ada uji. Siap gang kunyit. Lagi kita goreng. Makan dengan nasi. Rezeki memang tak salah alamat. Memang kita seorang ya camping dekat campsite ni. Kali Pok Ki ni dapat ikan 2 ekor. Oh, siap goreng. Sekejap lagi kita makan. Ikan sungai. Dengan bawang. Cabai cukup. Kejap dah masuk insyak. Sekejap lagi. Bayar siap. Makan, tidur. Esok nak gerak awal. Inilah tidur rumah buluh malam ni kita. Sebab RTT jual awal, jadi terpaksa lah tidur rumah buluh. Menu malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Oh. Kita ambil yang ni dulu. Jom jemput makan. Oh, tinggal tulang. Tinggal tulang kali ni. Ayam tak laku. Ikan je laku. Mana? Yang tu tak boleh turun. Duduklah rumah buluh. Okey, makan pun sudah. Jom kita masuk rehat. Masuk rehat, esok jauh lagi perjalanan. Ni camping yang dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan ke Besut, kita singgah di sini semalam. Kalau tidak, selalu kita tidur dekat Banjaran. Kali ini tak payah, kita tidur dekat Kali Pok Ki. Okey, jom jumpa pagi esok. Yang risau campsite nampak. Hujan, campsite pun cerah. Okey, jom jumpa pagi esok. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Okey. Bangun pagi, solat subuh dulu. Tunaikan yang wajib. Jadi lah, satu malam camping yang tak dirancang. Pasal kita ada tugasan. Ada tugasan di Besut. Jadi ini boleh jadi tempat untuk kita menginap satu malam sebelum meneruskan perjalanan ke Besut. Okey, ni suasana pagi. Campsite ni memang cerah nampak. Memang cerah campsite ni. Penuh dengan lampu, jangan risau. Air sungai pun dah surut lah. Oh, nampak. Jom, sekejap lagi kita kemas apa yang patut. Pukul 9 kita gerak. Inilah suasana rumah buluh. Lepas untuk berdiri untuk sembahyang. Pergi mana pun barang camping tu tak ada dalam helak merah. Janji kita nak turun ya. Walaupun RTT tak ada, barang camping tu tak ada dalam. Dapur saya tak kat luar. Sarapan yang ringkas-ringkas ya. Buat sarapan yang ringkas-ringkas ya. Sebelum musuh tu bangun, makan dulu. Lagi dia bangun, dah boleh gerak. Slow susun. Slow, tinggal sikit lagi. Okey, dah siap. Dah siap kemas. Rumah buluh pun dah bersih. Kawasan pun dah bersih. Okey, dah jom. Kita gerak ke lokasi yang dituju. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, video camping trip santai ke Kala Pokki. Campsite Kala Pokki. Habiskan ni. Kali tempat yang menarik, mempunyai hati. Disyorkan mai lah. Kalau nak rasa tenang, mai hari kerja. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis memang boleh duduk satu campsite. Okey. Ni pun saya kebetulan ya. Pasal kita ada urusan, kami ada urusan dekat Besut. Jadi terus tidur sini. Selalu akan tidur di Banjaran di Tiongsa. Tapi dah sejak jumpa campsite ni dekat sikit, turun daripada Banjaran kat Jeli ya. Okey, terus duduk sini ya. Okey, apa-apa lagi kita jumpa lagi di next video. Okey, jumpa lagi. Buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.